Lepas tu, aku hantarlah. Bukan cikgu yang marah aku, dia yang marah aku. Dia cakap apa? Dia cakap, yang ini bukan cita-cita ni, hobi, dia cakap. Oh ya? Oh, dia marah aku. Aduh, aku cakap tak apalah ni cita-cita aku kan. Tengoklah nanti. Dia judge lah. Dia judge lah, dia cakap yang tu hobi. Tapi betul juga apa dia cakap kan. Kalau main bola betul lah hobi. Bukannya kerjaya kan. Ya, itulah. Tapi tak apalah. Aku memang berazam sekolah rendah lagi lah. Macam mana hang boleh ada cita-cita jadi pemain bola sepak? Siapa yang membagi inspirasi hang nak jadi pemain bola? Dia daripada kecil lah. Bila dia kecil tu, aku banyak kuat surat khabar. Ayah aku selalu bawa balik surat khabar. Aku selalu tengok page belakang. Sport lah. Sport. Aku tengok gambar Ronaldinho, gambar Cristiano Ronaldo. Aku jadi minat benda tu lah. Tu bila petang-petang, aku duduk kampung dulu. Petang-petang pun memang hari-hari main bola dengan kawan. So daripada situ lah aku datang minat aku untuk jadi pemain bola sepak. Oh, faham. Maksudnya daripada paper, inspired daripada Ronaldinho lah apa. Ronaldinho tu idola aku lah.